lampu solar float light. Ni dia. Yang penting sekali dia ada solar. Korang boleh charge menggunakan tenaga solar. Dia ada bracket kat sini. Boleh melekat. Kereta korang rosak ke, buka bonet, tampalkan je. Lepas tu dia punya LED ni memang full Lepas tu sebelah bawah ni dia ada dua soket type A untuk korang jadikan power bank. Sekiranya tak sempat nak gunakan solar, korang boleh charge mula menggunakan charger kabel type C kat sini. Memang terbaik. Dari segi mod dia, mod pertama dia guys, tak boleh tengok menggunakan mata memang cerah. Warna putih, warna kuning, warna putih kuning, blinking, SOS untuk emergency. Kereta korang rosak tu, letak je dekat bonet kereta tu. Lepas tu kat sini dia ada indikator bateri korang boleh monitor bacaan bateri dia. Sebelah bawah ni korang boleh gantung dekat tripod korang. Lepas tu dia ada tempat bergantung. Ni korang gantung dalam tent korang, memang cerah. Lepas tu dia ada kaki kat sini guys. Korang boleh buka, letak dekat atas meja. Boleh dirikan macam ni Memang terbaik guys. Nampak tu. So dekat mana korang dapatkan lampu solar ni, portable, untuk kegunaan camping boleh, emergency boleh, standby dalam kereta pun boleh. Korang boleh tekan link kat bawah.